Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada rakan-rakan trader di luar sana. Kami dari tim Nusantara Global Network yang menyediakan servis payment agent pelbagai broker akan berkongsi analisa teknikal Nasdaq dan juga Dow Jones. Okay, sebelum tu, kawan-kawan boleh follow semua platform media rasmi Nusantara Global Network untuk mengetahui update terkini berkenaan dengan kontes, promosi bonus dan juga rebate sehingga 35 USD per lot. So tanpa membuang masa, kita terus kepada chart. Hari ini 11 hari bulan 3, hari Selasa, hari kedua dagangan untuk minggu ini dan juga minggu kedua untuk bulan Mac. Okay, kita nak recap balik pada analisa lepas yang mana sebenarnya kita target memang kita nak sell untuk Nasdaq dan ini adalah Nasdaq. Nampak, ini adalah Nasdaq, ini adalah time frame 1 jam. Jika bercakap berkenaan dengan time frame 1 jam, setiap satu candle yang terbentuk ini adalah candle 1 jam. Okay, so 1 jam, 1 jam, 1 jam, 1 jam dan ini pun 1 jam. So time frame 1 jam ni dia sesuai untuk sesiapa yang gunakan method intraday. Contoh nak ambil profit setakat lah 50 ke 100 pip, maksimum 100 pip, 200 pip pun kadang-kadang dia boleh pergi dalam masa beberapa jam. So depends on korang punya trading style. Tapi pada saya lebih selesa ataupun saya lebih familiar buat analisis menggunakan time frame 1 jam. Sebab dia punya zone untuk kita nak riskan tu tak terlalu besar. Dan pergerakan dia pun agak-agak accurate, agak-agak sharp jika kita ambil on shadow punya candle. Okay, so pada analisa lepas kita target yang sebenarnya kita nak mencari entry sell. Memang kita fokus di sell di resistance yang tertinggi ataupun previous resistance. Support zone di sini hanyalah sekadar saya dah beritahu pada analisa lepas juga yang support di zone di sini hanyalah sekadar guideline. Jika berlaku solid breakout dan get ready untuk kita nak sell di kawasan zone tersebut. Okay, so itu adalah dia punya planning. Dan apa yang berlaku memang dia follow on kita punya planning. Pada hari Khamis memang price cucuk masuk ke dalam sell zone ataupun resistance zone dan dia turun mencari support zone dia ke bawah. So bermula price 20,574 sampai 20,148. Pergerakan harga tu almost 200 plus pips. Nah, kalau sesiapa yang memang hold memang dia dapat sampai bawah ni. Okey, sampai bawah ni sehingga hari ni price masih lagi membuat kejatuhan di bawah sini. Okey, so ini cerita yang dah lepas. Memang price kau pergi. Memang the keep on downtrend. Memang kita nampak structure downtrend telah terbentuk. Memang kita akan fokus on downtrend sahaja. Okey, so untuk hari ini ataupun untuk minggu ini, permulaan minggu ni, apa yang kita perlu fokuskan adalah masih lagi kita mencari entry ataupun peluang untuk nak sell. So dia dah bentuk previous resistance dan dah build satu pergerakan harga ataupun satu pattern yang mana price sekarang telah pun membuat resistance yang baru. Okay, sekarang sebenarnya kalau kita tengok di sini ada satu resistance tau. Di sini ada satu resistance. Yes, tetapi resistance di sini dia sebenarnya dia agak medium risk sebab dia boleh naik lagi sikit sebelum turun. So tak apa kita riskkan. Kita cuba ambil di sini. So di sini adalah resistance zone ataupun sell zone yang mana kalau tengok di sini apa reason dia? Ni saya beritahu apa reason dia. Reason dia di sini kalau kita nampak price telah membuat satu kejatuhan ataupun structure downtrend ataupun arti kata lain new low, lower low. Okay, di bawah sini. Dan sekarang price sedang membuat retracement, sedang membuat kenaikan sebelum momentum kejatuhan tu akan diteruskan. So get ready, nak sell sekarang pun boleh. Ataupun kalau nak tunggu price naik sikit lagi pun boleh. Kalau nak layer pun boleh, layer di dalam zone. So make sure korang pecahkan lot kepada beberapa layer dan pastikan layer di tempat yang berasingan. Layer setiap 5 pips ataupun setiap 3 pips tu depends on korang punya equity. Okay, tapi
pastikan kalau nak layer di dalam zone dan kita target yang price akan buat new low ke bawah. Cukup ambil TP at least di kawasan support di sini, itu adalah paling minimum. Kalau price breakout, so get ready untuk nak hold ke price zone yang seterusnya. Okay, itu cerita di Nasdaq. And then kita nak tengok pula cerita di US30. Pada analisa lepas memang kita target nak cari sell dan juga buy. So kita target sebenarnya nak price nak sampai di kawasan resistance, tapi tak sampai sebab dia terhenti di sini. Dan kita ambil buy di bawah sini dan dapat buy bermula pada 42451 sampai 42976. So lebih kurang dalam 500 pip, 400 plus pip dapat di sini sebelum price meneruskan kejatuhan dia lagi. Okay, so itu memang kau price memang kau pop naik turun sebab kita dah marking zone dan itu adalah menjadi kita punya guideline. Okay, so di sini apa yang kita nampak adalah price telah membuat satu breakout di kawasan ini dan itu adalah petanda yang price akan naik lagi. Petanda adalah price akan membuat kejatuhan ataupun membuat downtrend yang panjang. Okay, so itu yang dah berlaku. Sell kita tak dapat tapi kita dapat buy. So untuk hari ini apa yang kita boleh plan adalah kita mencari sell position di atas sini. Yes. So sell position di atas sini. Zone H1 yang ini agak besar. Cuba kita kecilkan ke time frame yang lebih kecil. Kita ambil time frame M30. So yes, M30 kita nampak ada satu zone di sini. Ya, zone di sini tak begitu besar. So kita boleh entry sell di kawasan ini. So ini adalah sell zone ataupun resistance. Yes. So rakan-rakan yang nak cuba ataupun nak masuk ataupun menunggu entry untuk Nasdaq, untuk low risk hari ini kita boleh tunggu di kawasan ini. So ambil TP at least di kawasan support di bawah. Tetapi korang kena ingat yang mana jika di sini price telah membuat structure downtrend ataupun new low ke bawah, apa yang korang boleh buat adalah korang tunggu untuk price naik semula ke kawasan breakout ataupun di kawasan resistance dan boleh masuk sell di zone yang itu. Tetapi buat masa sekarang kita stick to this zone, resistance ataupun sell zone yang ini sebelum price membuat keputusan price membuat perjalanan jauh ke bawah semula. Okay, so itu cerita di Nasdaq dan juga Dow Jones untuk awal minggu ni. Kita akan jumpa lagi untuk next video. Kita nak tengok balik, kita nak recap adakah kita punya analisa berjaya menghasilkan profit ataupun sebaliknya. Okay, so itu saja untuk kali ini. Kita jumpa lagi untuk next video. Seperti biasa sebelum mengakhiri video, saya nak ingatkan kepada rakan-rakan agar sentiasa manage your risk, sentiasa kira berapa entry lot yang bersesuaian dengan you all punya equity untuk mengelakkan akaun anda MC ataupun akaun anda blow. Okay, kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye bye.